Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Suami saya menghadapi penyakit sentiasa keluar air kencing setelah melakukan pembedahan akibat penyakitnya. Moga Allah memberikan kesembuhan segera pada suami puan. Sekarang dia memakai diaper. Diaper ni pakai inilah lampin sepanjang masa. Setelah menyemak, saya dapati beliau kena ambil wuduk setelah masuk waktu untuk solat. Untuk setiap solat. Okay. Amatlah susah untuk pergi ke masjid selepas berwuduk di rumah setelah masuk waktu kerana rumah kami agak jauh. Begitu juga susah untuk ambil wuduk di masjid selepas waktu kerana kekangan tandas, terutama hari Jumaat. Adakah kelonggaran untuk berwuduk di rumah sebelum masuk waktu? Maksudnya bersuci dan memakai pampers dan berwuduk sebelum masuk waktu dan terus ke masjid. Terima kasih. Orang yang berada dalam keadaan seperti suami puan ni, kita panggil dia kencing tak lawas, salisul baul. Orang yang berada dalam keadaan ini, dia dikiaskan dengan perempuan yang haid. Seperti mana Nabi SAW pernah sebut kepada Fatimah bintu Hubaish, Nabi SAW kata orang yang istihadah ni, bila haid datang, tinggalkan salat, kan? Idza aqbalat haidatuki fada'i salah. Bila haid tu datang, tinggalkan salat. Kan? Wa idza adbarat faghtasili waghsili anki dam wa salli. Ya. Apabila haid tu beredar, haid tu berhenti tapi darah masih keluar, mandi. Mandi untuk bersihkan diri daripada hadas besar haid tu, kemudian salat. Cuma dalam hadis yang lain, dalam hadis itu juga Nabi kata wattawaddai likulli salah, ataupun dalam riwayat sebagian Nabi sebut tawaddai liwaqti kulli salah. Berwuduklah bagi setiap waktu. Bila masuk waktu, dia kena ambil wuduk. Bila masuk waktu, dia kena ambil wuduk. Okey? Kemudian isunya kat sini, bila Nabi SAW sebut hendaklah ambil wuduk selepas masuk waktu, apa hukum ambil wuduk selepas masuk waktu ni? Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, pandangan jumhur. Jumhur ulama kata wajib ambil wuduk selepas masuk waktu. Sebab dia sentiasa keluar kan? Sentiasa je keluar. Jadi dia kena ambil wuduk selepas masuk waktu. Itu majoriti. Mazhab Maliki kata sunat ambil wuduk selepas masuk waktu. Saya memilih pandangan jumhur. Majoriti ulama wajib ambil wuduk selepas masuk waktu. Okey. Jadi untuk suami puan ni, saya nak cadangkan pakai lampin macam biasa, datang ke masjid, bawa botol. Kan? Bawa botol. Kan boleh ambil wuduk dengan botol, dengan air botol. Jadi ambil wuduk dengan air botol dekat masjid, dekat luar masjid. Ambil wuduk. Dan masuklah masjid. Solat. Apa isunya? Tak susah pun. Kan? Tak, kalau isunya adalah berebut-rebut, kalau ambil air, bawa air siap-siap ataupun bawa spray ke, selesai masalah. Kesungguhan nak pergi ke masjid, bagus. Kita respect lah. Masjid jauh daripada rumah pun dia datang, alhamdulillah. Tapi kalau nak ambil pendapat yang seperti ini, kalau nak buat inisiatif yang seperti ini, sangat bagus. Tapi kata susahlah Ustaz. Ambillah pendapat mazhab Maliki tu. Keluarlah daripada mazhab Syafi'i dan juga majoriti ulama. Okey? Tapi cadangan saya pakai spray.